Warzuqni, minta. Oh, itu copek jawab tu rezeki. Longa ya rezeki. Sebab tu je kau jawab. Duduk antara dua sujud. Nak Rabbi firli itu kita minta apa nak? Ampun. Warhamni itu minta apa? Rahman. Wajburni itu tutup keburukan, ampun dosa maksudnya ya. Warfa'ni, angkat darjat kita, terutama di akhirat ya. Kat dunia no problem. Orang lempengkan kita kat jalan pun tak kisah. Ya. Wahdin warzuqni, minta. Oh, itu copek jawab tu rezeki. Longa ya rezeki. Sebab tu je kau jawab. Solat duha nak murah rezeki. Amal zikir murah rezeki. Sebab itu yang penceramah-ceramah kan di Masjid Surau. Betul tu. Lagi. Kemudian wahdini, puan, ada orang rezeki dia banyak tapi tak ada hidayah. Jadi seluruh resort dia akan gayau. Majlis ilmu dia tak datang. Do you understand my sisters? Dia minta rezeki, Allah pemurah. Dia minta Allah bagi. Dia nak melancong tu dipilih hotel yang hebat-hebat lah, 5 bintang. Sebab dia banyak. Bila ibadah korban, dia cari yang paling murah. Naik kapal terbang, tak naik ekonomi, business atau first class. Ibadah korban, dia cari yang paling murah. Sebab wahdini dia tak ada. Jadi wahdini kita minta apa? Hidayah. Ada harta, ada hidayah. Oh, nak solat, tapi tak boleh sujud sebab lutut dia dah jam. Jadi kita minta pula wa'afini. Minta apa? Itu praktikal. Kan duit banyak, beli jubah tu mahal tu, 1,000 lebih sekeping jubah ni beli. Stokin dia pakai pun mahal, tapi tak boleh sujud sebab tak sihat. Dia pun duduk atas kerusi macam tu.